Oi, hai-hai kalau singgah Demi Coffee ni sedap weh. Kopi dia pun memang sedap. Bang. Saya nak tanya ni. Tanya Hari tu saya baru lepas pergi booth Demi Coffee buka kat PAU 2025. Sekarang ni saya nak tanya, lepas ni kat mana pula korang buka? Lepas ni kami buka dekat Putrajaya Open Day. Oh. Pada 29 hari bulan 1 sampai 1 hari bulan 2. Wow. Marilah. Booth nombor apa bang? Booth. Booth nombor 21 dekat zon 13 Maya pada Kopi. Kopi. Oh, baik bang. Nanti saya kena pergi ni bang. betul, kena pergi. Awak kena pergi, jangan lupa pergi je. Baik bang. Tapi sekarang ni abang nak pergi mana ni? Saya nak pergi sana lah. Oh, nak pergi sana Awal. Air? Abang cik apa? Stokin saya, satu lagi mana Alah. Jap. Tadi ada, tadi saya pegang 2. Dah tak ada. Dah tak ada. Alamak. Tak apa, jangan risau. Jumpa kami di sana nanti. Jumpa di sana, 29 hari bulan 1 sampai 2 hari bulan 1. Baik bang. Jadi saya pergi kan booth 21 Tapi saya tengah cari stokin. Okey. Bang sebelum tu saya nak cakap stokin abang pakai 2 kali tu. Oh, ya. Bye.